Sebelum dia nak menyerap tu, dia sediakan coklat 5 biji. Lepas tu dia ambil coklat tu, dia letak kat sebelah dia. Lepas tu saya minta dia menyarap dulu kan. Lepas tu dia kata macam ni, dia ambil coklat dia 1 biji tu, dia buka, dia makan dulu. Oh, dia makan dia buat sebiji. 5 tu 1 untuk dia. Lepas tu lagi 4 tu dia letak kat sebelah dia. Saya ingatkan dia memang ada penyakit kena makan coklat ke, dia takut bau mulut ke. Ya, low blood kan. Dia kadar rendah tu dia akan makan dulu. Saya pun okey je lah. Saya cakap, okay puan, coklat puan boleh tak kat sini lah. Lepas tu dia kata, awak nak Daisy kalau awak nak, awak makan lah. Dia kata macam tu. Lepas tu saya macam, tak apa puan, saya dah makan dah tadi. Saya cakap kat dia macam tu. Lepas tu dia kata, tak apalah, lepas tu urut. Saya urut dia. Ada pelik tak masa mula-mula urut, masa awak urut? Saya suruh dia baca Al-Fatihah lah. Especially lepas tu, bila saya suruh baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah tapi mulut dia still kumur-kamit lah. Tak tahu dia baca apa. Oh, okay. Time tu. Lepas tu saya pun start mengurut. Bila saya mengurut, di setiap part yang mana saya urut, bau minyak urut dia tu yang saya bau tadi. Oh, ya ke? Ya, saya tak tahu sebab saya tak guna pun minyak tu. Tapi macam mana bau? Bila saya buat flush, saya buat ringing apa semua tu kan, still bau dekat part tu je. Dan saya pun rasa macam nak marah tau. Dia rasa macam panas macam mana tau. Dan dia rasa macam dekat belakang langsir tu ada orang nak tengok. Kat bawah tu macam ada orang tidur. Takut. Lepas tu saya pun macam tak tahan. Saya minta itu yang kita tak suka kan. Ya, tak suka. Sebab dia mengganggu kita punya emosi sebenarnya. Lepas tu saya minta tim lah. Saya panggil tim saya, suruh teman saya dekat sebelah. Tapi tim saya pun tak boleh nak go. Kenapa? Sebab dia orang takut. Tinggal je lah saya dekat seorang-seorang dalam bilik tu. Saya cakap sudah. Tinggal seorang tu, saya macam okay, kuat lagi lah. Nak habis 1.5 jam tu memang lambat. Tengok jam tak habis-habis lagi. Sepanjang tu ada ke muka dia pelik ke, ataupun kelakuan dia yang agak pelik, yang boleh lagi menakutkan ke? Ada. Time saya urut dekat bahagian belakang tu kan, bila kita nak urut dekat scapula kan, kita akan pusingkan tangan dia belakang tu kan. Dia buat macam ni, pam, dia hempak.